Halo guys, jumpa lagi kita ya. Gue heran deh guys sama komplotan buzzer ini. Mereka rela meludah muka sendiri demi mendapatkan materi yang lebih gitu. Misalnya nih, salah satu diduga buzzernya Malaysia. Mereka puja-puji Malaysia sebagai surga mereka. Padahal sisi gelap Malaysia itu nggak jauh beda loh sama Indonesia. Bener nggak? Nih ada seorang tiktoker Cindo Kokori yang akan mengungkap atau membongkar sisi gelap Malaysia mengenai kesehatan. Si Zainal puja-puji hospital swasta, tutupi teruknya layanan hospital kerajaan Malaysia. Terima kasih ya Kokori sudah membuka tabir yang sebenarnya gitu. Mereka rela menjatuhkan marwah Indonesia itu demi sesuap nasi. Ya seperti si Zainal ini gitu. Demi menyenangkan majikannya. Sebenarnya kita sih menyadari ya masih banyak kekurangan dalam negara kita gitu. Tapi bukan berarti kita jatuhkan negara kita sendiri lalu menjilat negara orang. Bukan. Nih kita lihat fakta yang sebenarnya. Dia pikir dia yang paling hebat. Ingat-ingatlah kau penjilat. Hospital Besar Melaka viral lagi. Dalam video viral tersebut, kita nampak pesakit diusung beramai-ramai melalui tangga. Kenapa tak guna lift? Untuk pengetahuan semua, mengikut rekod kami, sebenarnya Hospital Besar Melaka telah diluluskan bajet di dalam RMK sebanyak 8 juta dan tahun ini 2.2 juta untuk penyelenggaraan dan tukar ganti lift di Hospital Besar Melaka. Bila penyelenggaraan dan tukar ganti berlaku, mitigation apa yang Hospital Besar Melaka buat? Mereka telah buat simple saja, iaitu satu mitigation plan. Contoh, 2 lift di dalam bangunan tersebut, 1 lift akan diselenggara dan ditukar ganti dan 1 lagi akan on seperti biasa. Yang menjadi masalah sekarang ni, takkan itu je mitigation plan dia. Apa pengarah-pengarah yang bergaji belah ribu, puluh ribu tu buat? Takkan tak ada optional plan A, plan B, plan C? Difahamkan juga, pada ketika hari tersebut, semua lift yang backup yang kita panggil ni, semuanya kaput. Pelik. Ya, betul. Bila lift rosak pagi, petang dah siap. Tapi, bukankah nyawa itu berharga? 1 minit pun berharga. Aku buat video ni bukanlah nak condemn, tapi cuma pelik. Takkanlah satu solusi je. Anda yang pengarah-pengarah hospital tu memang betul. Anda memang pakar dalam bidang perubatan. Tetapi, mungkin anda tak pakar dalam benda yang lain. So, apa yang anda perlu buat? Carilah solusi. Tanyalah orang yang pakar pada bidangnya. Kan senang? Tak apalah, nak buat macam mana? Benda pun dah berlaku. Apa-apa pun adab je lah. Pengurusan, simple. Buatlah satu kenyataan dan perbaiki lagi. Sebab aku tak nak komen banyak-banyak. Sebab aku sendiri ada pengalaman ketika tahun lepas, ketika arwah ayah aku hidup lagi. Log report pun sudah. Aku pun malas nak panjang-panjangkan lagi. Cuma satu je pesan aku. Kadang-kadang kita nak menyelesaikan masalah tak perlu pun berjuta-juta. Kadang-kadang benda yang simple tapi efek dia lebih besar daripada apa yang kita laburkan. Yang korang yang kerja kat hospital dengan doktor tu, jangan korang nak jadi baik pula. Korang juga yang mesti minta tolong. Jangan jadi pengampu orang kaya. Selesaikanlah masalah ni cepat-cepat. Jangan sampai menyusahkan rakyat. Sama-sama kita selesaikan. Ini rumah kita. Hospital Besar Melaka boleh. Sorry lah, nak luah sikit. Tak faham staff KK, staff apa misi hospital kerajaan. Why are you guys so angry almost all the time? Tak semua tapi yang certain people ni, kenapa you nak marah-marah sangat? I have no idea, adakah itu memang korang diajar untuk tengking-tengking? Apa ni, tengking-tengking patient ke? Untuk bercakap dengan nada kasar dekat orang ke? Tapi, you always angry, marah je. Orang tanya elok-elok. Kan, orang tanya elok bilik mana, dekat mana, jawablah elok. Kenapa nak jerit-jerit? Kenapa nak tengking-tengking? Itu masalahnya. Kenapa nak tengking-tengking? Dengan orang muda memang dah tak ada hormat lah. Dengan orang tua langsung hilangnya. Kadang-kadang kita tengah tunggu, tengah tengok pakcik tua tanya, "Dek, bilik dekat mana?" "Pakcik sana pakcik, sebelah pakcik, sebelah pakcik je." Kau jawab bilik dia tak boleh ke? Kenapa kau nak marah-marah? Kenapa nak marah-marah? Kami penat lah. Kami nak layan beribu-ribu patient sehari. Then that's your job. That's your job. You pilih nak jadi misi, you pilih jadi staff KK, staff hospital kerajaan. Takkan you sebab you marah dekat orang, you rasa penat, you nak lepaskan dekat patient.
Itu professionalism ke? Lepas tu melenting bila orang marah. Sure, ramai misi, ramai staff hospital kerajaan KK yang memang baik. Tapi segelintir yang memang problematic, I have no idea kenapa you nak sangat marah, kenapa you nak tinggi suara, kenapa you nak tengking-tengking dekat orang. Satu senario contoh, I tanya, okay, misi ataupun nurse, okay, bilik nak ambil darah dekat mana? Bilik A dekat mana? Typical response, tu sebelah tu takkan tak nampak. Sebelah tu, pergilah tanya orang sana. Saya sibuk ni. Jawab elok-elok. Jawab elok-elok. Lepas tu orang marah. Lepas tu bila orang marah, mula nak melenting, mula nak menggentan. Itulah masalahnya. Tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur. Kesian tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik tu yang kena marah-marah. Tapi kalau kena kat family aku, silap lah. Sebab family aku jenis yang tak bagi muka. Memang kalau kau tengking dia orang tengking lantak depan orang lah. Hari itu, ramai orang bising Jabatan Kecemasan dan Trauma sangat perlahan dan sangat sesak. Terlalu banyak orang. Dan orang itu pun pergi hospital swasta. Dan apabila sampai hospital swasta, mereka ingat boleh laju. Tetapi perlu tunggu juga. Hospital swasta pun perlu tunggu tau, dan ada kala sampai berjam-jam. Dan kamu tahu atau tidak, ada kala apabila hospital swasta dia dapat kes yang susah, mereka tak akan ambil tau. Mereka akan hantar kamu balik kepada hospital kerajaan. Jangan pandai kutuk hospital kerajaan tau. Saya dah tengok banyak kali berlaku macam ni. Hospital swasta tak nak ambil kes dan mereka hantar balik kepada hospital kerajaan dengan ambulans. Pada akhirnya, kita semua adalah manusia biasa saja dan kita cuba buat yang terbaik untuk tolong semua orang. Jangan sentiasa ingat hospital swasta adalah terbaik kerana semua staf di hospital kerajaan adalah berkhidmat demi rakyat tanpa mencari keuntungan daripada semua orang. Dua pegawai perubatan di Hospital Queen Elizabeth, HQE, didakwa membuli dan bersikap perkauman terhadap Dr. Pelatih, seperti yang didedahkan dalam catatan media sosial yang kini tular. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah merujuk kes ini kepada Unit Integriti untuk Siasatan dan menegaskan dasar toleransi sifar terhadap buli. Dakwaan termasuk Dr. Pelatih dipaksa bekerja melebihi waktu sehingga menangis, diskriminasi warna kulit, dan arahan untuk bekerja walaupun bercuti sakit. Isu ini mencetuskan perhatian umum, dengan laporan menunjukkan budaya buli masih berleluasa di kalangan pegawai perubatan. Kajian Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, pada 2023 mendapati 30-40 doktor di Malaysia pernah mengalami buli, tetapi majoriti kes tidak dilaporkan. KKM berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku jika dakwaan disahkan. Langkah sedang diambil untuk memperbaiki persekitaran kerja bagi memastikan keselesaan dan keselamatan kaki tangan perubatan. Malaysia kini berdepan krisis tenaga kerja dalam sektor kesihatan, terutama kekurangan doktor dan jururawat, yang boleh menjejaskan perkhidmatan kesihatan negara. Laporan menunjukkan banyak hospital kerajaan kekurangan tenaga kerja, seperti Hospital Sultan Ismail di Johor yang terpaksa menutup lebih 100 katil dan hanya mengoperasikan 10 daripada 18 bilik bedah. Pada Mac 2024, terdapat 6,787 kekosongan jururawat dan 3,593 kekosongan pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Salah satu punca utama ialah daya tarikan sektor swasta dan luar negara, yang menawarkan gaji lebih tinggi. Sebagai contoh, gaji jururawat di Malaysia, RM1,800, jauh lebih rendah berbanding Brunei, RM10,752, dan Singapura, RM8,777. KKM telah mengambil langkah seperti meningkatkan pengambilan pelatih jururawat dan menawarkan insentif kewangan, tetapi masih ramai doktor dan jururawat enggan berkhidmat di hospital kerajaan. Menteri Kesihatan memberi amaran bahawa menjelang 2030, negara mungkin mengalami kekurangan jururawat hampir 60%. Kerajaan perlu mencari penyelesaian jangka panjang bagi memastikan sistem kesihatan negara terus berdaya tahan dalam menghadapi cabaran masa depan. Orang mati sakit mati betul tak? Duduk medan di modal tu. Wah, gaya. Awak dah elok, awak pusing. Tak ada, saya jahat sebab you ambil duit mak saya. You ambil duit mak saya.
Tak ada nanti. Sekarang. Nanti tu banyak hari sini. You ambil duit mak saya. Cepat. Nanti saya ke sana. Saya pergi, you panggil balai. Kalau you nak tidur lokap malam ni, you bagi tahu. Anytime I boleh bawa you. Cepat. Kenapa you kena bagi balik duit tu? Saya nak tahu, kenapa you nak kena bagi balik duit ni? Bang, ambil duit bang. Orang parking kat sini punya ramai bang. Dia ambil kat mak saya RM50. Dekat sini. Mak saya parking kat sini, dia boleh ambil RM50 bang. Saya nak tanya bang, salah atau tak? Dia parking kat kawasan sini. Mana Malaysia? Bagi tahu dia, saya nak jumpa supervisor dia. Kalau mak saya tua dah bang. Dia pakai kawasan sini. Kawasan sini.